Video yang korang tengah tengok ni adalah keadaan sebenar cooling coil yang dak bocor. Untuk kes hari ni, aku ada sebuah Toyota Harrier. Owner mengadu aircon tak sejuk dan ada bau minyak bercampur gas dekat bahagian dalam kereta. Lepas aku buat diagnosis dan buka untuk test cooling coil, memang sah cooling coil ni yang bocor. Selalunya, cooling coil Toyota Harrier ni ada jangka hayat sekitar 10 tahun. Tapi korang kena ingat, kalau korang beli unit recon dari Jepun yang dah digunakan lebih kurang 5 tahun dekat sana, maksudnya bila pakai dekat Malaysia dalam 5 tahun lagi, korang dah kena mula bersedia sebab cooling coil tu dah hampir sampai penghujung jangka hayat dia. Bila dah sampai tempoh tu, risiko untuk bocor memang lebih tinggi. Jadi kalau kereta korang dah mula ada bau gas atau bau minyak dalam kabin, jangan terus fikir nak buat flushing sebab kalau punca sebenar ialah cooling coil bocor, flushing tak akan selesaikan kebocoran tu. Macam kes Harrier ni. 2 minggu lepas, owner datang untuk buat flushing dan maintenance. Masa tu aku dah buat diagnosis dan aku perasan gas aircon dah lebih kurang 20%. Disebabkan owner beritahu sejak beli kereta ni memang tak pernah buat maintenance langsung, jadi aku teruskan kerja mengikut request owner. Lepas lebih kurang 2 minggu, owner datang balik. Kali ni aircon dah kurang sejuk. Bila aku cek semula, gas dah turun sampai 50%. Kalau jadi macam ni, memang hampir pasti ada kebocoran. Bila aku tanya owner balik, memang betul. Sebelum ni dalam kereta dah ada bau gas bercampur minyak. Owner ingat bau tu perkara biasa je. Tapi sebenarnya bau macam tu selalunya ialah simptom awal yang menunjukkan cooling coil dah mula bocor. Untuk proses repair pula, memang bukan kerja yang mudah. Aku kena buka keseluruhan dashboard, steering column, panel dashboard, head unit aircon, semuanya kena keluarkan satu persatu sebelum boleh sampai dekat cooling coil. Untuk part, aku cadangkan owner guna part original. Dari segi prestasi dan ketahanan memang lebih stabil. Sebab part dalam dashboard macam ni, sekali dah buka, kita memang nak selesaikan terus. Tak nak nanti kena buka dashboard berulang kali sebab akhirnya kos tambahan tu owner juga yang kena tanggung. Kerja ni pun ambil masa, bukan sekadar pasang dashboard balik macam biasa. Setiap wire, setiap soket, semuanya kena sambung semula ikut kedudukan asal. Kalau tersalah sambung walaupun satu soket saja, boleh timbul masalah lain selepas ni. Sebab tu, setiap pemasangan kena dibuat dengan teliti supaya semuanya kembali macam keadaan asal. Lepas cooling coil baru siap dipasang, sistem akan aku vacuum ikut prosedur yang betul. Lepas tu baru isi gas semula mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Untuk nasihat aku kali ni, bila dalam kabin dah mula ada bau gas atau bau minyak masih aircon dihidupkan, sebenarnya owner ada dua pilihan. Pilihan pertama, kalau belum ada masa atau belum bersedia nak repair terus, boleh top up gas bersama minyak kompresor. Minyak kompresor ni kadang-kadang boleh membantu menutup kebocoran yang sangat halus. Tapi kena ingat, cara ni hanya sesuai untuk kebocoran kecil. Kalau lubang dah besar, memang tak akan selesai. Pilihan kedua, terus buka dan buat pemeriksaan seluruh, kemudian tukar part yang memang rosak.